Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ini adalah panduan untuk admin di mana kita telah membina laman ataupun portal rasmi sekolah menggunakan spreadsheet. Okey, untuk admin, mula-mula admin kena tahu dulu apa username dan password sebab admin akan masuk dan akan custom laman ni. Okey, log masuk. Contohnya username A, password A dan kita klik log masuk. Dia merujuk kepada sini dah. Kalau sini dah berubah, kena ikut yang berubah lah. Nama admin, status akan berada kat sini lah. Bila kita dah log masuk, akan ada kemas kini maklumat sekolah. Jadi kita akan buat kemas kini dulu. Okey, nama sekolah kita tukarlah kepada contohnya Makassar. Okey, kemudian tukar nama Azran. Contoh bin Ahmad. Okey, pengetua kita tukar kepada guru besar. Okey. Kemudian yang ni kita boleh masukkan slogan ataupun alamat sekolah. Postcode contoh. Pasir Mas Kelantan. Okey. Ini ucapan pentadbir, boleh masukkan banyaklah. Okey, kemudian ini adalah kategori. Kategori ni untuk sekolah. Kalau saya standby ni untuk nak buat untuk PPD, untuk JPN. Okey, ini buku pelawat. Kalau kita tak nak, kita boleh matikan. Okey, yang ni memang standby untuk JPN, PPD, sektor unit. Okey, logo sekolah. Klik. Kita carilah logo sekolah kita. Contoh logo sekolah kita. Kemudian header kat atas. Background header. Kemudian gambar pentadbir lah. Contoh gambar pentadbir. Okey, kemudian kita boleh tambah ataupun kita boleh rename lah. Yang ada ni kita boleh rename ataupun kita boleh tambah. Kalau tak nak, delete. Sama dengan guru, klik tambah berapa orang. Boleh tambah, isikan nama guru-guru. Kemudian ni statistik guru lelaki, kita boleh tukarlah. Guru murid perempuan dan sebagainya. Dah siap tukar tu, kita boleh simpan. Klik simpan dan dia akan tukarlah SK Sekolah Kebangsaan Salor kepada Sekolah Kebangsaan Makassar dan alamat postcode. Okey, dia sekarang ni dia sedang simpan secara senyap. Kita tak nak ada loading dan sebagainya mengganggu untuk kita nak edit benda-benda lain. Okey, dah selesai, dia akan keluar kat sini lah. Dah selesai. Kita boleh, masa dia simpan tu, kita boleh buat benda-benda lain lah. Kita boleh, contohnya belum tambah lagi. Kat sini pun boleh tambah. Tambahlah guru. Contoh, nak tambah guru. Senarai pasukan ahli, klik tambah. Azian Humaira. Jawatan. Subjek ya, BM. Pilih. Okey, kita pilih satu gambar. Dan tambah lagi lah. Seterusnya. Aimi Humaira. Contoh dah. Jawatan. BI. Option dia. Okay, choose fine. Aimi. Okay. Dah siap. Okay, kita nak ada buku pelawat. Boleh tukar-tukar. Kadang-kadang kita nak, kadang-kadang kita tak nak. Kalau nak, aktifkan. Okay, kemudian kita simpan. Nanti kalau kita lihat sini, akan ada satu button untuk pelawat nak buat catatan lah. Dia sekarang ni kita boleh buat benda-benda lain. Untuk yang kita simpan tu dia akan simpan secara senyap. Dia akan hantar ke sheet kita. Dah ada contoh buku pelawat ni. Ni buku pelawat. Nanti dia boleh type. Contohnya dalam ni dia tak boleh lah masukkan perkataan kesat. Contohnya bodoh. Bila dia nak tampal, dia keluar amaran. Tak boleh tampal. Hai, tak ada masalah lah. Okey, akan masuk ke sini. Dan admin, dia boleh padam semua. Kena log masuk sebagai admin lah. Boleh padam semua.
klik pasti, semua akan hilang. Okey, itu untuk buku pelawat. Okey, benda-benda lain. Contohnya, yang ni auto lah, dia masuk mengikut kategori-kategori tadi. Bila kita buat hebahan berkaitan kategori apa, dia akan masuk dalam tab kat atas ni. Ni pun sama yang kita masukkan melalui maklumat maklumat guru dan murid tadi. Laporan ni bergantung kepada pelaporan-pelaporan yang kita buat. Okey, seterusnya contohnya kita nak buat satu menu dan ada anak dia. Okey, kita pergi bahagian urus menu sistem. Kita create cipta folder drop down. Klik. Okey, yang ni kita nak namakan sebagai contohnya inovasi lah. Inovasi. Okey, jadi folder utama dan kita nak inovasi ni berada di bawah bawah surat. Jadi kita klik drag. Lepas dulu tarik drag. Okey. Okey, bawah atas pada kertas cadangan dan dia adalah menu utama. Okey, kita simpan dulu tetapan. Kemudian kita nak ada anak. Kita boleh ambil contohnya yang ni. Jadikan anak sebagai inovasi. Boleh masukkan. Ataupun kita nak anak dia lain. Contohnya di bahagian ni ada urus menu dinamik. Kita klik cipta. Okey, sini kita nak masukkan sebagai laporan apa? Laporan kejayaan. Okey, laporan kejayaan contohnya ataupun laporan inovasi. Inovasi contohlah. Okey, kat sini form dia. Contohnya ada tajuk, ada tarikh, tajuk, catatan, upload dokumen. Mungkin kita perlukan gambar. Jadi, kita tambah lagi. Gambar. Koma. Disediakan oleh. Kalau nak kategori, tambah lagi. Contohnya saya nak tambah kategori di sebelah tajuk. Kategori. Koma. Oh, dah ada. Kat sini dah. Sebelah tajuk. Dia, form kita dia akan pisahkan dengan koma-koma ni lah. Okey. Paparan dalam bentuk tabel. Kalau nak cetakkan, ya. Untuk semua orang. Kalau kita nak hanya yang login, warga sekolah ataupun admin. Okey. Kemudian kita simpan. Bila kita simpan, kita boleh jadikan dia sebagai anak kepada inovasi. Okey. Pergi bahagian urus menu sistem. Okey. Dia baru selesai tadi. Okey, kat sini folder dah ada. Kita akan cari inovasi. Yang kita laporan inovasi. Dia akan masuk di sinilah. Dalam ni bila selesai disimpan. Okey, dah ada. Yang ni yang folder utama. Belum masuk lagi inovasi. Kalau tengok sini, laporan inovasi. Dalam ni belum lagi ya. Kita kena tunggu. Dia, ni dah siap. Dah disimpan secara senyap. Jadi kita boleh, yang ni menu utama. Kita nak dia jadi anak kepada inovasi. Klik menu utama, cari inovasi. Dan kita simpan tetapan. Jadi dalam ni, kalau dia akan keluar di sinilah. Kalau folder saja, dia tak ada inovasi ni. Dalam ni barulah ada laporan inovasi. Dan dia akan pusing. Kalau kita pergi lain, sekali je dia pusing. Mula-mula untuk kenal data. Okey, itu untuk pelaporan, untuk panduan kepada admin lah. Apabila kita nak uruskan, contohnya nak tukar yang tak ada dalam senarai. Background kat atas ni, macam mana kita nak tukar? Kita boleh cari ataupun kita boleh upload gambar kita dalam folder Google Drive ataupun kita boleh cari kat sini lah. Background image HD. Contoh kita nak tukar background kita ni. Ni nak tukar background contoh lah. Kalau nak tukar logo ni kita upload je. Di header. Upload gambar latar header. Okey, sekarang ni kat tepi ni dia panggil background laman. Jadi kita nak ambil satu. Kita boleh pilih lah. Image. Nak ambil contoh-contoh. Kita buat contoh lah. Okey, satu. Klik. Ambil. Open image.
Open image in new tab. Okay, yang ni kita copy. Copy dia punya URL. Kita masuk semula ke Maskini Tetapan Sekolah. Tema ni kita klik, cari yang type. Type. Paste. Buang dulu ini. Ini kena buang dulu kalau tak dia bercampur. Okay, kita paste. Bila kita paste, kita boleh simpan. Dah berubahlah kita punya background di belakang ni. Itu untuk custom background. Kalau kita tukar lagi, contohnya kita tukar yang lain, ni tak perlu, kita panggil tak perlu copy paste lah. Dah ada dalam ni untuk kita tukar. .grid. Simpan. Itu untuk panduan kepada admin nanti nak cantikkan lagi laman. Nak buat drop down dan sebagainya. Itu bergantung kepada admin lah nak guna ataupun tak nak buat drop down. Nak semua menu berada di tepi ni. Tak ada masalah lah. Okey, sekian perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Cetak PDF.